Jawatan Kuasa Perwakilan Tetap CPR ke ASEAN hari ini membincangkan langkah-langkah bagi mempercepat pemuktamadaan dokumen sidang Kemuncak Asia Timur EAS menjelang mesyuaratnya pada 27 Oktober bersempena dengan sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Wakil Tetap Malaysia ke ASEAN, Datin Sarah Navarani Al-Bakri Devadasan berkata, perbincangan CPR itu menumpukan kepada persiapan kenyataan rasmi dan dokumen yang akan diterima pakai para pemimpin semasa sidang Kemuncak EAS berkenaan. It's ongoing. Nothing is completed yet. It's still ongoing discussions. But these are more on functional cooperation, the ones that have been concluded. So, for example, the IAI work plan, those type of things. So, basically, it's an ongoing process that we should need to engage with our external partners lagi lah. It's in terms of external relations with our preparations for the outcome documents. Sarah Navarani berkata mesyuarat itu juga sebahagian tanggungjawab rutin Malaysia selaku pengerusi untuk memantau kerja-kerja yang sedang dilaksanakan CPR di Jakarta dan memastikan semua persiapan berjalan lancar sebelum sesi pertemuan para pemimpin.